Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Kembali bersama Mr. Viral. Okay, hari ni aku nak ulas satu perkara yang aku lihat sendiri dalam negara aku sendiri, dalam negeri aku sendiri, negeri Johor, yang aku rasa menyakitkan mata dengan keadaan setempat, yang mana tempat itu adalah salah satu pusat untuk pendidikan rakyat di dalam Malaysia yang berada di Pagoh, pusat universiti untuk pelajar-pelajar Malaysia, pelajar-pelajar, mungkin ada yang daripada luar negara yang datang untuk belajar dan menuntut di kampus-kampus universiti. Apa yang mengecewakan aku bila aku lihat, jalan raya, jalan persekutuan, bukan jalan kampung. Bukan jalan kampung. Bila aku lalu, aku amat-amat sedih dengan keadaan jalan yang macam ini. Kalau jalan kampung, jalan pendalaman, aku tak heran sangat sebab benda tu jauh dalam hutan. Ini bandar baru dibina, ada universiti, tempat anak-anak kita belajar, tempat adik-adik kita belajar. Infrastruktur hancur. Ni yang aku nak komen. Mana penyelenggara kerja-kerja penyelenggaraan tak siap, jalan hancur, teruk. Mana pegawai-pegawai daerah? Tolong perhatikan masalah ini. Jangan buat tak tahu, jangan buat tutup mata. Tahu waktu raya, tapi waktu raya dah. Dari segi tarikh untuk jalan raya ni, aku ada ambil untuk maklumat. Dia tulis kat sini, kerja penyelenggaraan jalan roundabout EDU Hub akan dijalankan pada tarikh mula 10 hari bulan 2 tahun 2025. Tarikh siap 30 hari bulan 3 tahun 2025. Maksudnya tarikh siap dah lepas. Ni sekarang dah bulan 4. Ini bukan satu benda yang main-main. Ini jalan persekutuan dan jalan untuk pelajar-pelajar kita menimba ilmu. Dari segi jalan pun dah macam dikucak-kacik, apatah lagi dengan pemikiran budak-budak yang belajar tu. Kita kena perhalusi lah, kena ambil tahu, kena cakna benda-benda yang nampak simple tapi sebenarnya mendatangkan impak yang besar kepada orang yang melalui jalan tu, orang yang duduk kawasan tu. Kena ambil tahu. Sebagai ahli Parlimen Pagoh, tolonglah cakna dengan keadaan ini. Saya sebagai rakyat negeri Johor, saya datang untuk berjalan-jalan dengan keadaan yang macam ini. Kita malu dengan
Ya, situasi macam ini. Jangan terlalu berpolitik, sampaikan keadaan yang macam ini pun kita tak pantau. Ya. Kita bukan nak cerita pasal siapa yang betul, siapa yang tak betul. Kita bukan cerita pasal parti mana. Sekarang kita cerita pasal keadaan dan situasi tempat yang kita ada. Sesuai ataupun tidak sesuai. Boleh ataupun tidak boleh. Itu yang kita bicarakan. Bukan untuk menyalahkan siapa-siapa. Bila ada dapat video yang macam ini, saya mohon dan harap pihak berkuasa tempatan, ahli parlimen Pagoh ambil cakna. Sebab tempat ini adalah tempat adik-adik kita belajar. Infrastruktur tu kena cantik, kena bagus. Kita tengok macam keadaan roundabout yang ada ni, yang saya ambil gambar untuk maklumat ni, makluman jalan kerja penyelenggaraan. Cuba anda tengok betul-betul rumput-rumput yang ada, pokok-pokok bunga yang ada diselenggara ataupun tidak. Itu baru satu gambar. Belum kita tengok gambar yang kiri kanan dengan jalan. Belum kita tengok jalan yang straight pergi ke jalan Panco tu, sampai ke tepi sungai Panco, sampai dekat sekolah rendah Tamil tu. Alat maklumlah ni ahli parlimen Pagoh kena ambil cakna. Kalau tak, tempat belajar budak-budak ni akan teruk. Silap-silap ada kemalangan pada pelajar-pelajar. Lori keluar masuk, memang ada tanda, memang ada papan tanda, tapi kena ada pemantauan. Jalan tu kena betul-betul. Itu tempat kita, itu tempat pelajar-pelajar kita. Nak pelajar kita yang terbaik, tapi infrastruktur kena baik. Bila infrastruktur kita sendiri pun tak baik, macam mana kita nak dapatkan pelajar-pelajar yang terbaik dalam tempat tu? Diorang pun bosan, boring dengan keadaan jalan yang macam tu. Mak bapak diorang datang untuk hantar anak-anak ke kampus-kampus pun, kenapa jalan macam ini? Bukan sahaja rakyat negeri Johor je yang ada kat dalam kampus UTHM. Bukan rakyat negeri Johor saja, rakyat negeri lain pun ada. Dia datang ke tempat itu dan lihat keadaan, situasi dan tempat itu. Harap sangat kerajaan tempatan, daerah Muar pantau, ahli parlimen Pagoh pantau. Ini bukan cerita pasal politik, ini bukan cerita pasal siapa betul dan siapa tidak betul. Okey. Kita sama-sama rakyat negeri Johor bangunkan balik tempat yang strategik ini. Sayang tempat yang betul-betul strategik untuk dekat dengan highway. Pelajar-pelajar daripada luar daripada negeri Johor senang. Bila dalam keadaan jalan yang macam ini, ibu bapa yang menghantar anak je ke kampus-kampus sedih bila melihat keadaan macam ini. Harap dapatlah diperhatikan dengan betul-betul teliti dan segerakanlah penyelenggaraan jalan Pagoh Panco ini. Saya bukan nak cerita pasal politik. Sekali lagi saya nak ingatkan, saya bukan benci pada ahli politik, si mana-mana ahli politik. Tidak. Kita nak sama-sama membangunkan negeri Johor yang saya cintai ini. Okey? Itu saja. Saya bukan nak minta apa-apa. Tidak. Bukan saya nak minta duit bantuan ke apa ke. Tak. Okey? Kita nak sama-sama. Ini tempat tiap bulan, tiap minggu kadang-kadang saya lalu, benda tetap macam ini, jalan tetap macam ini. Padahal tempat tu tempat budak-budak belajar, anak-anak dan adik-adik kita yang belajar kat situ. Situasi tempat dia kena tenang, bukan keadaan yang berserabut dengan kenderaan lori keluar masuk. Belum lagi cerita pasal aksiden kat sana.
Belum lagi cerita pasal kena langgar lori tanah keluar masuk. Tolonglah. Itu saja daripada saya. Harap perkara ini sampai kepada pihak yang berwajib, selesaikan segera. Sebab tarikh pun dah terlewat dah ni. Tarikh dah terlewat. 10 hari bulan 2 mula, 30 hari bulan 3 kena siap sepatutnya. Tapi kenapa tak siap? Itu masalahnya. Kenapa tak siap? Itu satu tanya-tanya. Kenapa tak siap? Kalau dia cerita pasal tak siap kerana nak raya. Raya berapa hari bulan? 31 hari bulan 3. Hari raya. Bukan sebelum 30 hari bulan 3. Sepatutnya ni 30 hari bulan 3 kena siap. Raya jalan tu dah siap. Tapi kenapa tak siap? Masih hancur, masih teruk. Tak diselenggara langsung. Apa masalah? Kalau tak cukup dari segi bajet kewangan untuk kontraktor yang buat, jangan buat. Serahkan kepada orang yang betul-betul layak untuk buat selenggaraan ni. Buat jalan ni. Betul-betul orang yang layak. Jangan tak layak, kewangan tak kukuh, ambil projek. Siapa yang benar, siapa yang luluskan projek dengan kewangan yang tak cukup ini? Bila kita sebut pasal ini, nanti panjang pula cerita dia. Kan? Panjang cerita dia. Kenapa dapat projek yang macam ini dengan duit tak cukup? Selenggara jalan pun tak betul. Tarikh pun terlewat daripada tarikh yang sebenar. Panjang cerita dia. Bila SPRM masuk nanti, lagi panjang cerita dia. Harap, mohon sangat pada rakyat negeri Johor, terutamanya Pancur, Pagoh, Parlimennya Pagoh, tolonglah segerakan tempat ini. Okey, itu saja yang saya nak celoteh malam ini. Tak ada apa ni, kata orang, tak ada kaitan dengan ahli politik ke apa ke, cerita-cerita pasal politik ke, siapa yang betul siapa yang tak betul. Cuma kita nak benda ni segerakan je. Untuk adik-adik kita ni, untuk adik-adik saya ni yang belajar kat sana, biar orang tenang sikit untuk belajar, selesa dengan keadaan jalan, selesa dengan keadaan kampus. Itu saja. Okey, harap selesaikanlah. Itu je. Saya pun tak nak cerita panjang. Apa yang suka dengan video saya, tolong share, komen, like dan subscribe video ni, dan share kalau boleh kepada mana-mana sahaja orang-orang Pagoh. Tolong perhatikan, kalau boleh share kepada ahli parlimen Pagoh, share kepada kerajaan tempatan Muar. Tengoklah tempat ni. Okey, itu saja daripada saya, Mr. Viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni kawasan Pagoh, Pancur, Taman Universiti Pagoh. Inilah yang berlaku. Tempat universiti tapi jalan tak siap-siap. Tarikh pun, tarikh mula lain, tarikh siap pun lain. Sekarang dah bulan 4. Ini ke dinamakan Taman Universiti? Mana ahli parlimen Pagoh? Sila kemukakan kenapa tak boleh selesai masalah jalan yang ada dekat kawasan universiti. Sila nyatakan dan beri alasan yang sepatutnya. Okey, ahli parlimen Pagoh harap maklum benda ini. Tempat budak-budak pelajar-pelajar universiti masuk untuk pergi kelas, untuk belajar. Tapi ini yang berlaku. Jalan teruk, hancur jalan. Ini yang berlaku. Kalau ahli parlimen sibuk dengan politik, sibuk dengan kerja sendiri, sampai kawasan sendiri pun terbengkalai. Okey, ahli parlimen Pagoh, tolong perhatikan kawasan universiti budak-budak ini. Okey, terima kasih.
Malu saya sebagai rakyat negeri Johor.